Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Najmi bin Syarin akan mengulas tentang isu semasa berkaitan etika guru dan hak asasi manusia dalam subjek profesionalisme keguruan. Isu semasa yang ingin saya ulas adalah kes guru dan salah laku gangguan seksual terhadap pelajar. Isu ini bukan sahaja mencerminkan kepincangan dalam sistem pendidikan tetapi juga keperluan untuk reformasi dalam dasar perlindungan kanak-kanak dan etika profesion keguruan. Kes guru yang terlibat dalam gangguan seksual terhadap pelajar semakin mendapat perhatian di Malaysia, terutamanya dengan peningkatan jumlah laporan kes yang melibatkan guru sebagai pelaku dalam institusi pendidikan sama ada di sekolah rendah, di sekolah menengah atau pusat pengajian tinggi. Beberapa insiden telah dilaporkan di mana guru menggunakan kedudukan mereka sebagai pendidik dan individu berautoriti untuk mengeksploitasi pelajar secara fizikal, emosi dan seksual sama ada melalui sentuhan tidak wajar, kata-kata berunsur seksual, ugutan atau penyalahgunaan teknologi seperti media sosial dan aplikasi pemesejan. Perbuatan ini bukan sahaja mencermakan imej profesion perguruan yang sepatutnya menjadi contoh, teladan dan dalam masyarakat, tetapi juga memberikan kesan psikologi yang mendalam terhadap mangsa yang boleh mengalami trauma jangka panjang, gangguan emosi serta kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan pihak berkuasa. Selain itu, gangguan seksual ini juga jelas melanggar hak asasi manusia pelajar termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dalam persekitaran yang selamat, bebas daripada sebarang bentuk penderaan atau eksploitasi. Mari kita lihat video ini. Polis menahan seorang guru yang disyaki melakukan amang seksual ke atas beberapa murid lelaki di sebuah sekolah rendah di Hulu Selangor sejak sebulan lalu. Dan menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Deputi Superintendent Muhammad Asri Muhammad Yunus, pihaknya menerima 4 laporan berhubung kejadian pada jam 2.03 pagi hingga 10 pagi Khamis selepas. Kenyataan menyebut siasatan awal mendapati guru lelaki yang berusia 30-an itu disyaki melakukan perbuatan terbabit di beberapa lokasi berbeza, termasuk di bilik sebuah inap desa di Ulu Yam. Difahamkan mangsanya adalah antara yang terpilih mewakili Hulu Selangor dalam pertandingan bola sepak. Guru tersebut yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani ditahan sepasukan anggota polis di kawasan Bukit Beruntung pada kira-kira jam 1.30 pagi. Ujian air kencing terhadapnya didapati negatif selain tiada rekod jenayah dan dadah. Muhammad Asri berkata 4 kertas siasatan dibuka terhadap suspek dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Suspek kini direman 6 hari bermula Jumaat sehingga 31 Julai bagi membantu siasatan. Mari kita lihat video yang seterusnya. Kami ketika ini mengambil pendekatan untuk melindungi anak-anak kita sepenuhnya. Jadi guru ini memang tidak ada langsung maknanya kaitan ataupun kita panggil akses kepada para pelajar untuk kita ambil pendekatan melindungi sepenuhnya para pelajar kita. So dia digantung kerja atau macam mana? Dia kita sebut direhatkan sehingga siasatan selesai. Jadi dia kena mematuhi semua proses siasatan terlebih dahulu. Jadi buat masa sekarang ini selepas maknanya siasatan polis dan sebagainya, dakwaan dan barulah kita boleh ambil tindakan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Berdasarkan video yang telah kita lihat tadi, saya akan memberi analisis kritis berdasarkan etika dan perundangan. Yang pertama sekali adalah Kod Etika Guru Malaysia. Kod Etika Guru menetapkan bahawa guru harus menjaga maruah profesion dengan bersikap profesional dan berintegriti. Selain itu, melindungi hak murid dan memberikan persekitaran pembelajaran yang selamat. Dalam kes gangguan seksual oleh guru, jelas bahawa guru yang terlibat telah melanggar etika ini kerana mereka tidak menjaga maruah profesion dan gagal melindungi pelajar. Yang seterusnya adalah Kod Tingkah Laku dan Disiplin Penjawat Awam. Sebagai penjawat awam, guru terikat dengan Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 yang menegaskan bahawa guru tidak boleh menyalahgunakan kuasa atau bertindak secara tidak bermoral
Dan kesalahan disiplin termasuk salah laku yang mencemarkan imej perkhidmatan awam. Dalam kes gangguan seksual, guru yang terlibat telah melanggar peraturan ini dan boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk pemecatan atau tindakan undang-undang. Seterusnya adalah Akta SPRM 2009. Walaupun Akta SPRM 2009 telah tertumpu kepada rasuah, ia juga boleh digunakan dalam kes guru yang menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi. Jika guru menggunakan kedudukan mereka untuk memanusi pelajar bagi mendapatkan habuan seksual atau keistimewaan lain, ini boleh dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa di bawah akta ini. Guru boleh disiasat jika terdapat unsur sogokan atau pemerasan dalam interaksi mereka dengan pelajar. Seterusnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia seperti yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam dan Konvensyen Antarabangsa melindungi pelbagai kumpulan termasuk kanak-kanak dan guru. Hak kanak-kanak, Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Kanak-kanak berhak mendapat perlindungan daripada eksploitasi dan penderaan. Kes gangguan seksual oleh guru melanggar hak ini dan boleh dikategorikan sebagai penderaan kanak-kanak. Seterusnya adalah hak wanita. Jika pelajar perempuan menjadi mangsa gangguan seksual, ini melanggar hak wanita untuk bebas daripada keganasan dan diskriminasi. Seterusnya adalah hak OKU. Pelajar OKU mungkin lebih terdedah kepada eksploitasi jika tidak ada perlindungan yang sewajarnya. Seterusnya adalah hak guru. Walaupun guru mempunyai hak, mereka tidak boleh menyalahgunakan kedudukan mereka untuk melanggar hak pelajar. Apakah implikasi terhadap kes-kes ini? Implikasinya adalah kerosakan imej profesion guru. Kes guru yang terlibat dalam salah laku menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap sistem pendidikan negara. Seterusnya adalah kesan terhadap pelajar. Gangguan seksual boleh memberi trauma jangka masa panjang kepada mangsa dan menjejaskan pendidikan mereka. Selain itu, tindakan undang-undang. Guru yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tata tertib, didakwa di mahkamah dan dikenakan hukuman yang setimpal seperti dipenjara atau didenda. Apakah cadangan penyelesaiannya? Yang pertama sekali adalah memperketatkan pemantauan dan laporan. Sekolah perlu menyediakan sistem aduan yang mudah diakses oleh pelajar untuk melaporkan salah laku guru. Yang kedua adalah memperkukuhkan pendidikan etika guru. Latihan berterusan mengenai kod etika dan kesedaran hak asasi manusia perlu diwajibkan kepada semua guru. Seterusnya, memperkuatkan undang-undang secara tegas. Tindakan tata tertib dan undang-undang perlu diambil dengan lebih tegas terhadap guru yang melanggar etika dan hak asasi manusia. Seterusnya adalah melibatkan ibu bapa dan masyarakat. Ibu bapa perlu diberi kesedaran tentang hak pelajar dan bagaimana mereka boleh membantu melaporkan sebarang salah laku. Kesimpulannya adalah isu gangguan seksual oleh guru terhadap pelajar adalah pelanggaran serius terhadap kod etika guru, peraturan penjawat awam dan Akta SPRM dan hak asasi manusia. Guru sepatutnya menjadi pelindung kepada pelajar, bukannya menjadi pemangsa. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang, pendidikan etika dan kesedaran hak asasi manusia perlu ditingkatkan untuk memastikan sekolah kekal sebagai tempat yang selamat bagi semua pelajar. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.